Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Apa khabar semua? Hari ni saya ada satu lagi yang hari tu. Kejap ya. Pasal duit shilling. Kejap ya. Ini dia yang saya tunjuk hari tu kan. Boleh. Macam saya cakap hari tu, kalau beli yang benda berat, benda besar, tak cukup kalau guna duit shilling. Macam laptop, handphone, TV, tablet dan barang-barang besar, elektrik berat, semua ada. Barang-barang berat sekali, barang besar. Ni kalau duit kertas cukup je, boleh beli apa-apa kan. Okey. Okey, itu saja dari saya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.